Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini tarikh 21 hari bulan, hari Sabtu, hari terakhir di Malaysian Hall, Sydney. So untuk hari yang terakhir ni, saya pada pagi ni nak pergi breakfast. Tempat dia saya akan buat video sana. So hari ni nak pergi breakfast, lepas tu balik ada sikit majlis, kemudian petang bersiap-siap untuk terus ke airport dan juga balik ke Penang. So jom kita tengok perjalanan ke sana. Patut aja dia makan kambing. Makan kerja sampai berapa ni? 6. Mentang. Jadi dia ambil satu hari. Nanti boleh. Sekarang kita ada dekat The Grounds, iaitu kedai kopi yang kalau kita tengok dekat dalam ni, dia ada mesin ataupun kilang untuk produce biji kopi. Besar lah ni. Dan di belakang ni kita nampak satu kilang yang dia renovate, buat macam restoran dalam ni. Menarik lah ni. Sekarang kita order kopi dia, latte. Dah try tengok apa asal dia. Ini latte yang kita order tadi. Oh, macam kena pula kopi dia. Oh, latte dia best. Dia punya latte dia, kopi dia sama strong dengan dia punya susu. Balance lah. Tak terlampau. Dia ada rasa kuat dah, tapi kuat dia tu yang tak sama macam selalu kalau kita makan kuat sangat, kadang-kadang sampai overpower kan. Ni nice. Sambil-sambil ni kita jalan. Ini ialah tempat baiki kepala kereta api. Kalau kita tengok kat sini, kilang ni masih lagi berfungsi. Kalau nampak tu, nampak orang tengah buat kerja. Dia restoran dalam kilang, tapi memang bersih lah kilang ni. Cantik. Bahagian sini pula restoran makanan. Kedai makan, lepas tu kanan tu kilang. Dia buat dalam apa ni, kilang restoran ni. Kalau tengok atas ni semua kilang, tapi tak ada yang kotor, bersih semua dah ni. Yang bergaris ni, ini adalah landasan kereta api. Okey, kita tulis kat sini 2020 Blacksmith Workshop and Hybrid Retail. Ini landasannya. Sini bermula daripada tahun 1860. Ini sepanjang sejarah dia ada dekat sini, termasuk sekali dengan semua barang-barang spana dia semua ni, sampai 1899. Ini dia punya kawasan yang kalau kita perasan lah tu, saya pernah makan kopi gelato kat sana tu. Dekat ujung saya tu, yang kedai warna hijau tu, Anita Gelato, yang saya ambil gambar, yang video saya makan malam tu. Ni kilang dia yang masih lagi berfungsi. Cuma di bahagian dalam ni pula ada tempat restoran satu lagi. Sebelah tu adalah restoran lagi makanan.
Ini pula dia punya dokumen dia. Australian Society of Engineers. Buku-buku rules dia. Ini ada lagi kedai makan, restoran berlatar belakangkan kilang. Memang cantik lah. Diorang punya idea untuk buat tu. Ini bahagian luar. Ada lagi meja-meja makan. Lepas tu ada kepala kereta api kat sini. Ni laluan kepala kereta api ni. Masuk ke dalam ni. Tapi dalam tu dia buat session restoran dalam tu. Locomotive Workshop. Ini bangunan National Innovation Centre. Kereta api ni Locomotive Workshop. Terus pergi bangunan sana. Tempat workshop yang kita masuk yang dah direnovate jadi restoran. Dan masih lagi berfungsi. Dia punya kilang dalam tu ataupun workshop dia. Overall tempat ni bagi saya dia macam idea yang cantik lah. Bangunan yang lama dia touch up bagi cantik. Dia macam repair balik yang mana yang lubang-lubang tu kat bangunan tu. Kemudian dia modernkan dalam tu, macam tempat makan semua tu dia modernkan supaya kena dengan keadaan semasa. Lepas tu bila kita masuk nampak estetik dalam tu. Itu yang menariknya kawasan ni. Boleh kata semua bangunan-bangunan lama dia orang ni macam tu. So tu kalau kita tengok pun nampak cantik pemandangan dia. Kita tengok dekat belakang ni, pokok-pokok ni lagi lah cantik dengan kursi yang ada kan. Diorang ni banyak simpan barang-barang lama. Tapi barang lama tu dia kekal kan. Dia masuk elemen moden dalam tu. So jadi cantik sangat. Itu yang tempat kita tak ada benda tu. Susah nak ada. Kalau ada kita biar kosong. Sayang kan. Ini pula dia punya mesin kopi yang dia transfer untuk masukkan dalam kotak-kotak dia. Ni kotak kopi dia transfer masuk dalam kotak-kotak yang disusun tu. Okey, sekarang dah pun sampai airport di Sydney. Tengah nak check in. Mereka ni dah boleh check in dah ni. So selesai lah program di Mansion Hall Sydney. Bersiap untuk balik. Student main tak kat sini untuk selesai check in semua. Sekejap lagi nak pergi claim tax. Flight pukul 10 suku. Sekarang pukul 6. Awal sikit lah sampai. Boleh relax sikit. Tak rushing sangat lagi. So dekat airport ni nampak macam tak apa ramai sangat lah. Okey lah. Kalau tengok dalam flight pun nampak macam ada kosong lagi kan. Tapi flight saya daripada Penang KLIA ke Penang memang full lah. So kita tengok lagi apa kita boleh buat kat sini. Selesai sudah check in bag. Okay, tiket pun dah ambil. Nak balik ke Penang. So akan transit di KLIA selama 5 jam. Bag saya lega timbang dekat Mansion Hall 19.4 kilo. Tadi main letak dekat dalam tu cukup 20 kilo. Ngam-ngam 20.0. Lega. Kalau tidak kena tambah duit naya sebab lebih kilo. So far alhamdulillah berjalan dengan selamat. Masa dia lebih kurang lagi 7.30, 8.30, 9.30. Ada lagi 2 jam setengah lagi. So nak masuk dalam, semayang kat dalam tu. Kalau ada kedai lagi boleh rehat dulu kat situ. Selesai ambil tiket. Kita tengok kat dalam tak apa boleh buat dalam tu. Tunggu lama ni.
Okey, tadi dah pun selesai untuk cop pasport apa semua. Kemudian lepas cop pasport, saya mai claim tax ataupun dalam kita punya pembelian di Australia sebanyak $300 USD. So kalau kita beli di Australia ni, jumlah pembelian kita $300 satu kedai yang sama. So nak tahu satu kedai yang sama tu, contoh macam saya beli beg Oroton daripada Birkenhead di Sydney. Dia ada satu kedai Oroton tu, saya beli hari yang lain-lain, tapi kedai yang sama. Dan kita kena check dia punya number ID kedai tu pun sama. Kita boleh claim tax. So kalau $300 kita dapat claim $30. So nanti kita akan dapat balik lah tax yang $30 tu. So cara dia kena isi dekat apps lah, scan receipt semua siap dalam tu. Kemudian kita mai di airport. Selepas kita cop pasport semua, lepas tu kita masuk. Sebelum nak kat gate, ada satu bahagian tourist refund scheme. Ni dia bahagian TRS, tourist refund scheme. Kalau kita buka apps memang akan ada tulisan TRS ni. So kalau dekat sana tu tadi kita masuk, selepas kita scan pasport semua siap, jalan terus datang ke sini. Okey, masuk dekat sini, kita sediakan siap-siap lah receipt yang dah dicop. Kemudian receipt tu kena cop dulu dekat bahagian bawah. Receipt yang kita dapat, yang kita beli tu, kita kena cop dulu dekat bawah. Ada satu kaunter untuk kita dapatkan pengesahan dulu. Kita cop dekat situ. Lepas tu kita dah isi dalam kita punya apps TRS yang saya tunjukkan tadi. Kemudian kita mai cop pasport. Habis cop pasport, terus kita mai ke bahagian kaunter TRS. So dekat kaunter TRS ni, dia minta kita tunjukkan QR. So tunjuk QR, dia scan, dia check receipt kita, semua okey. So dia kata lebih kurang dalam 7 hari ke 10 hari dia akan masuk ke dalam akaun kita. So dalam apps TRS tu memang dia minta kita punya akaun bank lah, sebab dia akan bagi balik cukai yang dikenakan kepada rakyat Australia tu. So bagai macam kita turis ni, dia refund balik. So kena ingat lah, kedai yang sama boleh claim. Tapi kalau kita beli $200 kedai link, lepas tu satu lagi $100 kedai link, lepas tu kedai link, dia tak boleh. Dia kena kedai yang sama saja. So saya dah selesai, tunggu kawan saya claim sebab dia maybe banyak sikit barang dia. Selesai dah kat sini. Saya nak tunggu dia sekejap. Lepas tu nak pergi tandas, pergi toilet, terus semayang siap-siap. So tunggu sekejap untuk atas flight lah. Selesai untuk perjalanan claim tax. Okay, dah pun masuk dalam flight. So perjalanan kita ni 8 jam daripada Sydney. 9.59 ke 10 baru masuk flight. Kalau ikutkan tu mudah-mudahan sampai pukul 3.30 atau pukul 4 lah. Kita tengok sampai ke bawah.
pagi. Jadi daripada sini pukul 10 suku, sekarang pukul 4 minit pagi. So sekarang ni waktu makan. So saya dapat ni nasi lemak ayam rendang. So ada nasi lemak ayam rendang. Buah tadi sudah habiskan dah. Ada buah potong. Dan ni macam yogurt, protein milk yogurt, strawberry. Lepas tu roti. Ni apa ni? Muesli pie. Ni apa dia? Spread dengan roti. Okey. Ayam masak. Jadi kacang ataupun ikan bilis. Awal tadi masa nak flight tadi akan macam roti ayam lah. So 2 kali yang makan. Sebab nak sampai rekod ni lagi dekat 3 jam saja baru sampai. Sebab flight lama 4 jam. Mesti dah tidur saja. Masa dalam sejam lebih, bukan sampai sejam. Jaga, so tadi tidur. Play movie je lah. Kita makan. Okey, dah baru sampai dekat KLIA. Alhamdulillah dah sampai KLIA. So nak tunggu flight ke Penang je. So sekarang ni kita dekat Terminal 1. Saya punya flight dekat gate A6. So sekarang ni saya punya gate C. So saya kena naik bas ke sana lah, ke gate A6, naik bas ke terminal satu lagi. Okay, so itulah perjalanan pada hari ini sampai pada pukul 3.30 pagi tadi. Kita tengok apa yang ada dekat gate A sana. Kalau ada tempat tidur, boleh tidur kan. Kita surau je lah. Okay, sekarang nak pergi ke gate A6 nak balik ke Penang. Saya sampai tadi pukul 3.30 pagi. Tak tidur ni. Dan terlelap dalam 5 minit kot dah kot. Dekat apa nama surau tadi. Sebab kebetulan yalah surau nak semayang kan. Semayang subuh pergi siap kat situ. So ni dah buka dah pintu gate. Masuk tu. Saya pergi balik rumah tidur balik. Bukan selalu lah, nak tengok tak cukup kat sini. Otak dia tak betul lah. Ikut masa dekat Sydney dengan sini. Balik Malaysia nak tune balik timing waktu tidur tu. So tak apa, kita layan lah. So kita naik flight dari KLIA ke Penang. Okey, selesai sudah saya punya perjalanan sepanjang vlog daripada Penang ke Sydney. Dan video saya sepanjang berada di Sydney selama 34 hari. Dan hari ini telah pun saya sampai di Malaysia pada hari raya yang kedua di Malaysia. Sebab Malaysia raya lewat sehari daripada Sydney. Sebab Sydney raya pada 20 bulan. Jadi dah banyaklah siri-siri video yang saya buat sepanjang berada di sana. Boleh tonton video saya daripada siri pertama sehinggalah siri yang terakhir ni. Jadi sekarang saya ada di KLIA untuk balik ke Penang. Dan sini dah pun masuk hari raya yang kedua. Alhamdulillah sempat juga sambut hari raya kedua di Malaysia.
Jadi terima kasih kepada semua yang sudi menonton daripada awal video sehinggalah ke part yang terakhir saya sampai di Malaysia. Semoga perkongsian saya ni mendapat manfaat dan juga sebagai kenangan saya sendiri sepanjang berada di sana dan diberi peluang oleh jabatan saya untuk bertugas di Sydney. Dan insyaAllah kita jumpa lagi pada video akan datang. Terima kasih kepada semua supporter. Jangan lupa share dan subscribe. Assalamualaikum.